Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabah di Kampung Pekansari Tembilang, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya membantu dan menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Pekansari Tembilang, Kota Putera, Besut ini. Dan diharapkan dengan kota infak yang diterima oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabah kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin bin Abdul Rahim, pengurus CJPKK Kampung Pekansari Tembilang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memberi sedikit sumbangan kepada penduduk kampung, meringankan beban untuk penduduk kampung Pekansari Tembilang. Jadi terima kasihlah kepada Muslim Malaysia. Jadi ambil bilik duduk rumah ni berapa orang? Naik semua. Bilik tak ada. Ni tidur sini. Oh, tidur mana? Selama 14 tahun. Atap tak bocor. Bocor. Maknanya lo ni kira boleh berteduh, ada tempat tinggal. Lepas tu ambil ni buat kerja apa? Kerja ni taninya. Tanya. Kerja 4 bulan. 4 bulan? Baru boleh hasil padi. Padi dah. Oh, padi nampak 4 bulan sekali. 4 bulan. Oh, tapi kan boleh tu hasil tu lah. Maknanya makan minum anak-anak semua tu. Dah cari sendiri. Kena cari kat lain lah. Kita daripada tubik asal kena pinggir. Tubik daripada Tubik daripada rumah mok. momok tu. Ha. Momok sendiri lah. Mok sendiri. Sebabnya Sebab kita mok pok kita rasa susah. kira tubik untuk cari ni lah. Cari rezeki ni lah. Cari. Kita kerja mau 12 tahun lagi. Umur 12 tahun. Masa umur 12 tahun buat kerja ke apa? Pak kerja muda, kerja ke rumah gitu. Kerja ni lah. Membantu. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Okay, janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.